Assalamualaikum. Yang mana ada bajet 5,900 nak pakai Persona, abang ambil yang silver. Yang ini 5,900. Tapi kalau abang nak ambil yang warna yang ini, yang warna macam hijau sikit ni, ini kita nak jual RM10,000 sahaja. Harga jackpot, barang cantik, barang handsome. Tahun 2010, 1.6 liter manual. Yang ini original elegance. So abang tengok body kit semua ada. Body kit R3, adjustable 4 batang baru, tayar baru, sport rim dah siap. Memang jackpot sangat-sangat bang. Memang jackpot sangat-sangat. So abang boleh tengok body kit kereta ni pun masih cantik. Bonet pun dia dah buat. Warna pun dia dah buat. Ini cat ni 2,800 lebih bang owner buat ni. Mahal ni. Okay. So condition kereta macam baru. Barang bawa tak ada bunyi. Confirm bang. Sebab apa? Adjustable baru kan. So absorber semua tak ada bunyi sebab dia pakai adjustable. So dalaman pun aircon sejuk. Abang tengok dia punya interior. Memang abang beli bang. Memang abang beli punya. Abang tengok dia punya seat bang. Macam Volkswagen Golf GTI R punya. Yang ini seat SS Curse bang. Abang tengok ni. Seat baru ni. Siap tapak owner tukar 1,800. Android player dah ada. Steering 3 batang. Aircon sejuk macam kat New Zealand. Okay. So kereta ni beli dan pakai saja, offer sampai raya. Siapa cepat dia dapat. Harga ni 15k kita boleh jual. Tapi disebabkan raya dah dekat, kita bagi lepas je lah bang. 10,000 saja. Bukan 15, RM10,000. Bang, saya recommend tadi bang. Daripada abang nak beli 5,900 yang ini. Okay, yang ini manual 5,900. Baik abang beli ni 10k. Ini kereta tahun pun baru, macam baru. Tak perlu repair apa-apa. Kalau abang nak auto, abang nak murah, ambil yang ini. Yang ini tahun 2010, auto, saya bagi lepaskan harga jackpot. 7,900. Yang ini condition elok bang. Kereta bawa sedap, condition okey, aircon pun ada. Okay, ni kereta tahun 2010. Harga 7,900. Kalau abang nak murah-murah sangat, jangan minta condition. Dia simple bang. Nak murah, jangan tanya condition. Yang ini condition kurang cantik, harga 5,000. So, boleh pilih nak mana satu. Yang penting beli sebelum raya, harga jackpot. Assalamualaikum.